Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Karin Sofia binti Suhaimi, S765520 akan menunjukkan cara menganalisis data menggunakan sistem SPSS. Jadi untuk input data, mula-mula anda perlu tekan file, input data, Excel dan pilih file yang anda simpan data anda. Jadi untuk saya akan tekan ni dan open. Dan OK. Jadi inilah data yang akan saya gunakan sepanjang saya membuat analisis. Jadi data pun kita dah tersedia. Kita akan teruskan menganalisis data statistik deskriptif. Jadi untuk menganalisis kita perlu tekan analyze, kemudian kita tekan deskriptif statistik, frekuensi dan masukkan kita punya data kadar pengangguran ke dalam variables. Lepas tu sebab kita nak cari mean semua tu, kita perlu tekan statistik, kita tekan mana yang soalan minta. Jadi saya tak tekan semula, saya cuma tekan mana yang berkenaan, iaitu mean, median, mode, standard deviation dan variance. Kita tekan continue, kita uncheck display frequency tables dan kita tekan OK. Jadi inilah ringkasan data yang diminta soalan. Kita akan teruskan dengan analisis kebarangkalian. Jadi untuk membuat analisis kebarangkalian kita masih menggunakan data yang sama. Jadi untuk soalan ini saya akan menganggarkan kebarangkalian bahawa kadar pengangguran adalah lebih daripada 4%. Jadi mula-mula kita akan susun dulu data. Itu mula-mula sekali untuk susun data kita tekan transform, kemudian compute variable. Jadi dalam target variable ni kita tulis je lah lebih 4. Dan dalam numeric expression ni kita kena letak skip formula iaitu buka kurungan. Kemudian kita masukkan kita punya data pengangguran tu. Kemudian kita tekan lebih daripada 4, tutup kurungan. Lepas tu kita tekan dulu OK. Jadi ni sistem dah susunkan data kita. Jadi seterusnya kita bolehlah terus analyze. Jadi untuk analyze kita tekan dulu analyze macam biasa. Kemudian kita tekan descriptive statistik, kita tekan frekuensi. Jadi dalam data tu ni kita keluarkan dulu. Jadi kita dah ada kolom untuk data yang lebih dari 4%, kita masukkan dalam variable. Lepas tu kita tekan. Jadi dalam ni dia dah tunjuk lah. Dekat sistem ni dah tunjuk yang kebarangkalian kadar pengangguran tu lebih dari 4% adalah sebanyak 14.3%. Seterusnya kita nak cari confidence interval lah, ataupun CI. Jadi untuk cari CI ni mula-mula kita tekan dulu analyze. Kemudian kita tekan descriptive statistik, kita tekan explore. Jadi dalam explore ni kita masukkan kadar pengangguran kita tu ke dalam dependent list. Kemudian kita klik statistik. Lepas tu kita tick deskriptif ni dan make sure confidence interval for mean adalah 95%. Ni dia punya default lah. Lepas tu kita tekan continue dan kita tekan OK. Jadi dekat sini sistem ni dah jelaskan bahawa kita yakin 95% purata kadar pengangguran sepanjang tahun kajian adalah antara 3.155% hingga 3.798%. Kemudian kita akan teruskan dengan hypothesis testing. Kita akan mulakan dengan one sample test dahulu. Kita akan menggunakan keseluruhan data kadar pengangguran yang telah dipilih. Jadi mula-mula sekali kita tekan analyze, kita tekan compare means, kemudian kita tekan one sample t-test. Jadi masukkan kita punya kadar pengangguran tu ke dalam test variable. Kemudian untuk test value ni kita andaikan 4.0 dan OK. Jadi ini adalah one sample test. Terusnya saya akan menunjukkan cara untuk menganalisis two sample test pula. Jadi untuk two sample ni saya akan menganalisis dua sampel, iaitu kumpulan pertama kadar pengangguran yang berada di bawah 4% dan kumpulan yang kedua pula adalah kadar pengangguran yang lebih dari 4%. Dan saya dah susun siap-siap data kepada dua kumpulan tersebut. Jadi nak susun kumpulan data ni sama je macam saya tunjuk di confidence interval tu, iaitu dalam explore di atas ni. Jadi untuk menganalisis dua test sample ni kita perlu tekan analyze. Kemudian kita akan tekan compare means. Kemudian kita tekan independent sample. Jadi dalam independent sample ni kita masukkan kadar pengangguran kita dalam test variable. Dan grouping kita ni kita masukkan yang lebih 4 ni yang kita dah tentukan grupnya. Jadi kita nak tekan define group dan dia akan nyatakan kumpulan yang pertama kita tu adalah 1 dan kumpulan yang kedua kita tu dia letak kod 2. Kita tekan continue. Lepas tu kita dah susun semua, kita tekan je OK. So di sinilah dia dah tunjuk perbezaan antara dua kumpulan tersebut melalui two sample.